Assalamualaikum, tajahau, vanakkam. Okay guys, seperti biasa hari ni Bob nak review lagi. Okay, di belakang Bob ni adalah satu unit Honda HR-V 1.8e. Okay, yang ni tahun 2016. Okay, kereta Bob dah verify, satu owner perempuan, tinggal di Melaka. Okay, kereta bebas banjir, bebas kemalangan, mileage sekarang adalah 95,000 lebih kilometer. Okey, rekod servis lama owner pun masih ada lagi. Okey guys, apa yang kita dah buat pada kereta ni, kita touch up di bahagian luaran dia sahaja. Okey, yang lain-lain banyak cat original lagi. Okey guys, tanpa berlengah masa lagi, jemput guys tengok kereta bahagian luaran dan bahagian dalaman. Okey, kereta pun masih, enjin masih hidup lagi, enjin pun masih senyap lagi. Okey, okey, kereta luar dan dalam tanpa ada sebarang modifikasi. Okey. Okey, HR-V ni ramai-ramai orang yang cari, ramai yang berminat SUV compact. Okey. Okey guys, bagi yang berminat dengan kereta ni, macam mana cara nak tahu info penuh, boleh pergi ke link atau DM Bob terus. Okey, untuk dapatkan info penuh. Kereta masih standard lagi. Okey, kita slow-slow tengok. Cuma kita ada buat touch up di bahagian bumper depan, ada stone chip, okey, boot depan. Lepas tu bahagian fender belakang ni pun ada sikit cala, kita buat touch up. Yang lain-lain semua masih cantik-cantik lagi. Okey. Okey, kita suruh-suruh tengok bahagian hadapan dia. Okey, dia punya lampu, dia punya grill, dia punya lip bawah semua masih original lagi. Okey, cun-cun, comel-comel kereta lagi. Okey. Kalau model E ni guys, dia pakai push start, lepas tu dia pakai keyless entry. Okey, nak lock kat sini, nak buka just salam je. Okey. Alright. Jom, jemput masuk, kita tengok di bahagian luaran. Kita bermula dengan seat di sebelah driver dulu. Okey, kita tengok dia punya konsol tengah. Kita tengok seat di sebelah penumpang. Okey, kita tengok dia punya dokat. Kita tengok dia punya dashboard. Radio pun masih original lagi. Okey, aircon pakai touchscreen. Lepas tu dia punya steering condition semua cantik-cantik. Kulit pintu dia. Okey, jom kita tengok dia punya mileage. Okey, 95,000 lebih kilometer. Okey, rekod servis daripada owner lama pun masih ada lagi.